Warisan peninggalan para ulama perlu dipelihara sebagai khazanah ilmu serta dijadikan sumber inspirasi kepada generasi masa kini agar lebih mengenali sejarah perjuangan tokoh agama. Menyedari hakikat itu, Madrasah Raudah Al-Muhibbin di Maran mengambil inisiatif memelihara ratusan khazanah ulama dan tokoh Islam terutamanya dari sekitar negeri Pantai Timur. Antara koleksi yang terdapat di galeri madrasah terbabit termasuk Al-Quran tulisan tangan dianggarkan berusia lebih 200 tahun, kitab-kitab agama tulisan tangan ulama-ulama dahulu serta pelbagai barangan peribadi milik tokoh-tokoh agama. Pengerusi madrasah berkenaan Barakatullah Muhammad Bahari berkata, galeri ulama, Aulia dan tokoh agama itu diwujudkan sejak 5 tahun lalu dan kebanyakan barangan berkenaan diperoleh daripada waris tokoh itu sendiri. Generasi sekarang ni dahagakan maklumat sejarah sebagainya dan juga kerohanian mereka ni perlu kita garapkan dengan kenal ulama, kasih pada ulama, cinta pada para awliya ilah ini supaya mereka ni tahu jati diri dan supaya mereka ni tahu hala tuju kehidupan mereka. Keunikan galeri ulama, aulia dan tokoh Islam di madrasah berkenaan menarik kunjungan pelbagai pihak termasuk kira-kira 100 qaryah Masjid Tepian Putra Kuantan yang mengadakan kunjungan di madrasah berkenaan. Menerusi program ziarah rohani menghayati perjuangan ulama dan aulia itu, peserta turut berkunjung ke Masjid Kampung Pantai Cenoh yang merupakan antara masjid tertua di Pahang. Seorang peserta, Nur Rehan Ali, 68 tahun berkata program seumpama ini perlu diperluaskan dan sekaligus memberi pengetahuan mengenai peninggalan ulama dan tokoh Islam terdahulu. Sangat memberi manfaat lah kepada kami yang tak pernah tahu pun adanya contoh pondok-pondok macam ni. Bukan tak tahu tapi tak mendetail lah. Dan pada saya masjid lama tu juga tak pernah, kalau kami orang Pahang sendiri pun dia tak tahu pun. Jadi saya rasa ini satu peluang yang sangat bermanfaat lah dan supaya orang lain pun lebih tahu tentang perkara ni lah. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lantikan Pahang, Datuk Ahmad Irsyadi Abdullah selaku penganjur program berkata, program berkenaan bertujuan membuka ruang kepada peserta supaya dapat mengenali ulama dan tokoh Islam di Pahang sekaligus menanam rasa kasih kepada golongan berkenaan. Ulama ni umpama bintang di langit yang memberi petunjuk pada ummah. Peninggalan mereka tidak ditangisi, tapi seorang pemain bola kita tangisi. Mana iman kita? Mana kita hubbun? Ulama ni mana pergi? Sebab itu salah satu kita nak tanamkan kasih kepada para ulama. Dia berkata program seumpama itu akan diteruskan pada masa depan dengan meneroka lebih banyak lokasi bersejarah. Menyapu-nyapu pipi tempat Imam Nawawi duduk.